Persiapan tu kalau Kelantan kata kita kena pergi terah dulu. Terah dulu. Sepuan memang kena pergi terah palu dulu. Ni betul ke tak betul. Contoh kalau ke gendang, kita palu gendang. Gendang tu kendor. Bukan kehendak untuk nak main. Kita boleh backing. Itu persiapan kita dari awal. Jadi kita pemuzik ni kita kena tahu dulu semua. Sebelum budak-budak muzik nak main. Sebab dia irama muzik ni, dia banyak irama ni. Ada 15 lagu. Nak habis 15 lagu tu, nak belajar tu lagi susah. Pandai pun kena main. Kadang-kadang, yang ni ya pandai lagu ni ya. Sampai 2-3 lagu pandai. Lagu yang keempat tak pandai dah. Di muzik apa ni kena pandai belakang. Kena tahu belakang main. Baru dia kita boleh bawa satu kumpulan wayang kulit. Orang di depan tu supaya memang main muzik tak nampak. Kita ada di belakang kelih tak nampak. Kita dengar lah. Kita boleh dengar. Penonton tu dia ketawa ke, dia bertepuk tangan ke. Ramai tak ramai kita boleh tahu dari situ ya. Sebab dia itu permainan tradisional yang paling lama. Memang kira tahun tu kita tak ingat lagi. Jadi dari datuk nenek lagi duduk main dah wayang kulit. Cuba bentuk wayang apa-apa kata tu lain kita. Jadi kita teruskan sebab permainan tradisi tak usah ketinggalan, kekal pada negeri Kelantan. Gendang tak bunyi. Semenjak abang main tu jarang berlaku. Kalau takut gendang masa kita duduk main tu pecah tak bunyi kan. Kita bawa ready dah. Kadang-kadang kalau gendang tu 2 butir, kita bawa 2 biji dah selalu. Jadi tak bunyi yang ni. Jadi kita ready dah. Tapi tak ready semualah. Benda yang agak senang rosak. Jadi kita bawa lah.